Tak nak kena ban aircon ni. Dah tak ada aircon dah ni. Aircon tadi tak boleh buat live. Tak tahu pasal apa. Okey. Kemarin tak tahulah Dr. Akmal ni, Ketua Pemuda UMNO ni, kan. Itu hari dia sokong naik harga minyak. Dr. Akmal Saleh lah. Dr. Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Dia sokong kenaikan harga minyak. Dia kata ini harga minyak global. Kena faham kenapa kerajaan terpaksa naikkan harga minyak. Lepas tu dia sibuk nak buat forum lah. This is UMNO, guys. Ini modus operandi UMNO. Sama macam itu hari lah. Kan? UMNO ni, guys, kau kena faham. UMNO ni, dia akan suka buat program, kumpul-kumpul apa semua. Jadi nampak macam, oh, UMNO lah yang bawa isu ni. This is mentality UMNO. Jadi dalam isu minyak ni, dia sokong dasar kerajaan yang naikkan harga minyak, dan dalam masa sama dia nak buat program untuk bagi penjelasan. Nampak? Ini cara UMNO lah. Daripada korang tahulah. Korang pun dah besar-besar semua dah kenal UMNO ni. Terbaru ni, saya baca macam cakap, apa benda lah. Ketua Pemuda UMNO cadang untuk potong gaji ahli parlimen. Guys, potong gaji ahli parlimen, saya dapat menyelesaikan masalah ke? Tak dapat. Masalah kita besar. Kita yang menanggung kesan ni, beban ni, kos perut dan poket ni. So, kalau gaji ahli parlimen RM10,000, nak potong berapa? RM1,000? RM2,000? RM5,000? So, 222 orang ahli parlimen, kalau potong RM5,000, berapa baru dapat? Saya tak pandai matematik lah. Mungkin Profesor Non mungkin pandai lah. Berapa dapat? Kita ada 222 orang je ahli parlimen. Nak potong gaji ahli parlimen, baik pembangkang kerajaan. Kalau gaji RM10,000, kalau potong RM5,000, berapa je dapat? Selesai ke masalah ni? Tak selesai. Tapi itulah mentaliti cadangan daripada Pemuda UMNO ni. Potong gaji ahli parlimen. Dan rakyat semua kena faham tau. Ahli parlimen pembangkang, dia tak dapat peruntukan. Dia orang bukan macam ahli parlimen kerajaan, dapat 3.2 juta setahun. Dia orang dapat 3.2 juta setahun. Pembangkang tak dapat. Itu yang sengsara ahli parlimen pembangkang tu. Baik rakyat ada yang faham, ada yang tak faham. So, bila dia suruh potong gaji ni, so kalau gaji pembangkang kena potong, kerajaan kena potong, tapi dia orang sakau setahun 3.2 juta. Itu tak masuk agensi lagi. Sedengar UMNO dulu saya tahulah. Guys, dia orang tak keluar duit sekupang pun. Sebab nak buat ni boleh minta dengan PBT. Nak buat ni boleh minta dengan agensi ni. Nak buat ni boleh minta dengan kementerian. Dia semua benda dia boleh minta. As ahli parlimen kerajaan. Minta dengan tekun buat program. Ni, apa? Kanopi pun semua free. Sekupang duit pun tak keluar duit kalau ahli parlimen kerajaan ni. Itu sebab kenapa orang berebut nak jadi ketua bahagian, nak jadi ahli parlimen. Sebab nak makan kiri kanan. Pulang nak jaya, tapi saya duduk dengan UMNO, saya tahulah. So, ni mentaliti UMNO ni. So, bila Dr. Akmal Saleh cadang untuk potong gaji ahli parlimen pembangkang dengan kerajaan, tak adil lah. Nampak tak? But this is mentality UMNO. Dia tak fikir pasal rakyat. Dia fikir pasal populariti. Populis. Jadi yang benar-benar otak ni, macam budak-budak UMNO, penyokong UMNO ni, oh betul, sokong. Nampak? Dia tak boleh nak kira. Dia tak reti. Benar. Kambing, ikut je. Betul. Tapi kita bijak kan? Kita bijaksana kan? So kalau bijaksana, ikut cadangan Fadli Syahri. Fadli Syahri punya cadangan, padu. Apa Fadli Syahri punya cadangan? Fadli Syahri sekarang bukan, dia ketua penerangan sekarang Betul ke? Fadli Syahri sekarang apa? Ketua penerangan ke? Fadli Syahri mencadangkan untuk, ada tengok cadangan Fadli Syahri? Fadli Syahri punya cadangan, itu baru betul. Itu baru ada otak. Ini potong. Hei, geramnya aku. Masukkan 3.5 bukan 3.2 je. Fadli Syahri bagi tahu masukkan peruntukan 3.5 juta setiap ahli parlimen kerajaan. Guys, Ketua Pemuda UMNO cadang potong gaji. Tak tahu berapa banyak nak potong gaji. Fadli Syahri, ahli parlimen PAS ni, cadangkan potong peruntukan ahli parlimen kerajaan yang dia dapat 3.5 juta ni.
Itu baru betul. 3.5 juta. Kali dengan kerajaan ni berapa? 148, 154 ahli parlimen kerajaan lah. Kononnya. Dah berapa banyak dapat tu? Dekat 1 bilion tu. Itu baru betul. Kalau betul nak meringankan beban rakyat. Nampak? So kita guys, kita baca, kita tengok, kita fikir. Jangan kita baca, oh betul, sokong. Jangan. Mereka sedang memperbodohkan kita. Sebab apa? Majoriti rakyat tak ambil tahu pasal benda ni. Bukanlah saya nak cakap sepandai, tapi kan cakap pengalaman kita ni. Pengalaman kan mematangkan kita. Jadi guys, inilah pemuda UMNO Malaysia. Inilah dia Dr. Akmal Saleh. Dan dia tengah terehat lah. Sebab apa? Sebab dia nak bertanding dekat Parlimen Jasin. This time dia akan pergi Parlimen Jasin lah. Jadi saya harap orang Melaka, kita nak talkinkan UMNO. Dia bukan pasal orang tu, oh dia bagus. Bukan. Kita nak kena bagi pengajaran. Saya cerita lagi sekali UMNO ni kan. Guys, 2018. Buat pertama kali dalam sejarah, UMNO kalah pilihan raya. Kalah. Ditolak oleh rakyat. Orang Melayu yang tolak. UMNO ni kuat kerana orang Melayu. So 2018, orang Melayu tak sokong UMNO. Ajar UMNO ni. So ingat UMNO boleh berubah lah. So mula-mula nampak berubah lah. Sebab se-esko dalam tu kan, serada kan. Bawa penyatuan Melayu, Muafakat Nasional bersama dengan PAS. 2020, bentuk kerajaan. Bersama dengan Bersatu. Melayu lah ni. Melayu lah tu. Tak. Dia tak puas. Selagi mana kuasa tak dapat pada dia, selagi mana kementerian-kementerian yang strategik ni tak duduk pada dia. Itulah UMNO. Bukan itu saja. 2022. Pengkhianatan terbesar yang dibuat oleh UMNO. Menipu ahli UMNO, penyokong UMNO dan menipu orang Melayu ni. Adalah orang Melayu masa tu masih percaya UMNO. Bekerjasama dengan DAP, bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Yang puluh tahun Anwar duk maki ni, 10 tahun lawan dengan DAP ni, mereka boleh bekerjasama. Alasan dia apa? Dia perbodohkan korang apa? Oh, ini titah agung. Bila masa agung titah? Agung tak titah? Agung titah kerajaan perpaduan. Bukan kerjasama. Sampai negeri-negeri semua kerjasama, betul? Pahang kerjasama, Perak kerjasama. So, this is UMNO. Memang betul ada ahli parlimen yang bagus. Contohlah, Isyamuddin. Saya suka Isyamuddin. Dia bertanding kat Seberong. PRU ni, kalau dia bertanding kat Seberong, pakai logo BN, UMNO, kita kena tanam. Kita kena talkinkan, jangan bagi peluang. Sebab kita nak talkinkan UMNO. Bagi dia betul-betul pengajaran supaya dia orang boleh cuci bersih. Kalau tidak, selagi itulah macam itulah guys. Percayalah saya cakap. Dan ni terbaru ni, dengar-dengar lah. Cadangan supaya KJ, Khairi Jamaluddin, dilantik sebagai Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Nampak? Kau dah boleh nampak dah. Kenapa nak lantik Ketua Penerangan? Tapi orang cakap tak percaya kan. Guys, UMNO punya strategi adalah untuk menipu dan memperbodohkan orang Melayu. This is UMNO. So, macam saya cerita tu je lah. KJ masuk, Ketua Penerangan. So, bila pilihan raya, calon-calon semua orang muda. Zahid pun tak ada. Jadi orang nampak, UMNO dah berubah. Kosmetik. Benda, kosmetik macam korang lah kan. Bini kat rumah, ya Allah, muka macam tu kan. Tapi keluar pun bukan main lagi. Kosmetik. Bukan ngumpat, ngutuk ni tak. Ni cerita betul. Mami Onang tak. But orang perempuan, kan, kalau dia tak pakai make up apa semua tu, belum tentu lagi bang. Macam kajul. Tapi dia pakai tu semua macam kajul. Itu kosmetik. Sama lah UMNO ni. Dia tukar nampak. Depan tu nampak. Semua pemuda nampak. Brilliant nampak. Ni. Tapi dalam tu membusuk sampai ke usus. So this is UMNO guys. Misi kita talkinkan UMNO. Kenapa? Kerana nak selamatkan negara. Ini bukan tentang pasal parti, tetapi misi dia selamatkan negara. Okey. Dapat? Okay, salam Dr. Akmal Saleh.